Tak ada raya orang. Agak. Tu je. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kitchen Garden Batu 10 Lekir di program Projek Ayam Penelur di Pulau Tioman. Untuk kali ini kita dipanggil sebagai unit konsultasi untuk membantu projek ayam penelur teknik rumahan di Pulau Tioman, khasnya di Kampung Juara Pulau Tioman. Ada beberapa dapatan kita masalah pada reban dan juga ayam yang puncanya adalah pada perkara asas iaitu pencahayaan dan pengudaraan. Tak banyak yang nak kena repair. Cumanya insya-Allah kita akan bantu sedikit sebanyak untuk memastikan projek ini terus berjalan dan juga ditamatkan dengan cara yang baik. Misalan contohnya, apabila cukup usia 3 tahun, 3 tahun setengah, ayam dah pencen, bolehlah ditamatkan ayam ni sama ada untuk sembelihan ayam pencen ataupun makan orang kampung. Setelah itu, mungkin jika ada pusingan modal yang baik, akan ada anak ayam penelur baru khususnya baka komersial untuk diternak lagi dan lagi sampailah reban ini tidak boleh digunakan lagi. Bagusnya cara menternak ayam penelur seperti teknik ini yang kita panggil sebagai umbaran, di mana ada reban rumahan, ayam tidur di atas para, kemudian hidup di atas lantai berpasir. Pada waktu-waktu tertentu, ayam akan dilepaskan di laman sebegini. Bagus untuk penternakan ayam penelur yang boleh dikategorikan sebagai separa lepas bebas ataupun semi free range lah. Cuma teknik umbaran ni kena rajin. Bukan apa, dalam keadaan kita lepas ayam ni di kawasan lapang, bermandikan cahaya matahari, bergelumang dengan pasir, kita takut kalau kita tak perhatikan ayam-ayam kita akan disambar oleh elang ataupun dikokok oleh binatang-binatang pemangsa. Tuan-tuan dan puan. Tapi kita lah. Oh, nampak lihat. Tengok berlari elok lah. Jadi yang sihat juga. Yang sihat kita orang alih lah sana. Banyak tu nak kena alih dah sana. Oh, itu dah banyak lah tu. Saya puas cara buat itu banyak. Kita puasa kan, esok pagi sebelum dia makan dedak, maknanya biar air je. Bagi ni dulu. Jangan bagi dia makan. Jangan bagi dia makan dulu. Setengah biji sahaja sehari. Bagi 2 biji Pak Asri, ayam tu tengah hari dah macam ayam goreng. Panas kan. Saya pernah buat. Saya dengan ayah tersilap buat dekat ayam like sasek, ayam mahal. Udah mati. Okey betul.